Di negeri Kelantan, tersembunyi dalam alunan mistik sejarah dan cerita rakyat, terdapat kisah tentang seorang tokoh agung yang tiada bandingannya. Nama beliau ialah Che Siti Wan Kembang, ratu legenda yang memerintah negeri ini dengan kebijaksanaan, keadilan dan keberanian yang mengagumkan. Che Siti Wan Kembang dilahirkan sekitar tahun 1500-an dalam suasana yang penuh dengan pergolakan politik dan persaingan kuasa. Beliau dikatakan anak kepada Raja Ahmad, seorang pemerintah Kelantan yang meninggal dunia ketika usianya masih kecil. Dengan jasad yang muda tetapi semangat yang besar, Che Siti Wan Kembang dibesarkan oleh para pembesar negeri yang tidak hanya mendidiknya dengan ilmu pemerintahan tetapi juga mempersiapkannya untuk menghadapi dunia yang penuh dengan cabaran. Ketika dewasa, Che Siti Wan Kembang mengambil alih takhta negeri Kelantan. Sesetengah versi cerita menggambarkan beliau sebagai seorang pemimpin yang cantik dan anggun dengan kebolehan luar biasa dalam seni pemerintahan. Namun, bukan kecantikan rupa yang membuat beliau dikenang tetapi cara beliau memimpin dengan kejujuran dan kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau sering digelar ratu yang tidak takut berperang kerana keberanian beliau dalam menghadapi musuh. Di masa pemerintahan beliau, legenda menyebut bahawa Kelantan mencapai kemakmuran di bawah naungan pemimpin yang adil tetapi tegas ini. Yang menjadikan Che Siti Wan Kembang lebih unik berbanding raja-raja lain adalah pilihannya untuk tidak berkahwin. Keputusan itu menambah aura kedewan kepada cerita beliau. Dalam masyarakat feudal, wanita sering dikaitkan dengan keperluan untuk berkahwin demi menjamin kestabilan politik atau membentuk pakatan. Namun Che Siti Wan Kembang mematahkan tradisi itu. Beliau memerintah sebagai pemerintah tunggal, membuktikan kepada dunia yang wanita juga mampu memimpin tanpa bergantung kepada lelaki. Che Siti Wan Kembang juga terkenal sebagai pencinta binatang, khususnya kuda. Dalam legenda, beliau sering digambarkan menunggang kuda kesayangannya ke seluruh negeri, memberi peluang rakyatnya untuk melihat dan menyembah ratu pencinta damai ini. Malah gambaran seekor kijang sering digunakan sebagai simbol beliau. Hingga ke hari ini, gambaran kijang itu menjadi salah satu lambang istimewa negeri Kelantan, menghiasi pelbagai hasil seni dan kebudayaan Kelantan, termasuk logo negeri. Cerita, beliau turut dihiasi dengan kisah magis. Sesetengah orang percaya bahawa Che Siti Wan Kembang mempunyai kuasa mistik yang membantunya dalam pemerintahan. Ada juga kisah yang mengatakan bahawa beliau boleh berkomunikasi dengan binatang dan alam semesta, suatu kelebihan yang hanya dimiliki oleh golongan yang berada di luar normal manusia biasa. Walaupun pemerintahan beliau berakhir selepas beberapa dekad, legasi Che Siti Wan Kembang terus hidup. Tempat tinggal beliau di Gunung Cinta Wangsa menjadi tempat ziarah dan kerinduan rakyat kepada seorang ratu yang penuh misteri. Bahkan, nama beliau diwarisi oleh pengganti seperti Puteri Saadong, anak angkat beliau, yang juga menjadi tokoh ikonik dalam sejarah Kelantan. Legenda Che Siti Wan Kembang bukan sekadar cerita sejarah. Ia adalah cerminan kepribadian wanita Melayu yang berdaya tahan, bijak dan penuh dengan sifat kepemimpinan. Hingga ke hari ini, rakyat Kelantan terus bercerita tentang Che Siti Wan Kembang bukan hanya sebagai tokoh sejarah tetapi sebagai simbol semangat yang abadi. Patutlah namanya tidak pernah luput dari ingatan kerana beliau bukan sahaja ratu kepada rakyatnya tetapi juga ratu kepada hati mereka. Begitulah legenda yang kekal hidup Che Siti Wan Kembang, ratu tanpa tandingan dari negeri Kelantan. Sekiranya anda ingin kami membuat penyelidikan berkenaan apa-apa cerita misteri atau mitos, sila tuliskan di ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, share dan komen. Terima kasih.